Sebab itu dalam pekerjaan kita sekarang, kita kena ingat, kalau kita minat, kita akan jadi tekun. Working hard for something we don't care about is called stress. But working hard for something we love is called passion. Kalau kita bekerja untuk benda yang kita tak percaya, tak peduli, kita dipanggil stres. Tapi kalau kita bekerja untuk sesuatu yang kita cinta, itu dipanggil passion, kegairahan. Do what you love, love what you do. Orang kalau minat kayuh basikal, pantang hari cuti, dia gohek basikal, gohek faham nak kayuh lah, dia kayuh basikal daripada Kuala Lumpur sampai Genting Highland, Gotong Jaya kat Seri Malaysia. 3-4 orang kayuh basikal. Luar biasa sekali. Apa sebab dia boleh buat begitu? Minat. Padahal itu hard working untuk satu benda hak tak ada apa-apa pun. Setakat ni selesai kat rumah boleh. Basikal kayuh pasang YouTube, habis satu cerita Piramli sambil kayuh basikal gitu. Tak, dia minat. Kalau minat, segala-galanya diketepikan. Kesusahan, kepayahan, minat. Bagaimana manusia dia boleh jadi suka kerja? Ini satu persoalan menarik. Ada satu teori hierarki keperluan yang ini diperkenalkan oleh Abraham Maslow. Walaupun dia ni orang barat, tapi menarik dia punya perkongsian, kena juga dengan kita. Dia kata manusia ni kalau bab selok, kata orang Pantai Timur, selok bekerja ni, dia ada beberapa faktor. IV, ada beberapa independent variable dia. Pertama sekali pun boleh ubahnya adalah kerana untuk nak penuhi keperluan asas. Artinya untuk keperluan fisiologi, manusia akan jadi bekerja jugalah. Dia nak memenuhi keperluan dia untuk makan, minum, tidur, oksigen, mana udara bersih, nak kepada pekerjaan, kebebasan. Jadi manusia akan bekerja untuk nak memenuhi keperluan fisiologi ini. Ini saya tak uraikan. Yang kedua kata dia, ini tuan-tuan boleh ambil benda ni. Manusia boleh jadi semangat bekerja kalau dia merasakan kerjanya itu prestige. Walaupun pangkat tak besar mana, tapi prestige. Saya ambil contoh tuan-tuan, saya banyak atau sering berjumpa dengan orang, kita tanya jawatan dia rendah je. Tapi sebab organisasi tempat dia bekerja tu organisasi prestige, dia punya tonggek dia lain berjalan. Congek dia tu lain. Ada orang kadang saya jumpa kerja pembantu operasi. Kadang kita kursus, peserta yang datang, pembantu operasi. Pembantu operasi ni PO lah. Kalau dalam, ini gelaran dalam skim SSM dululah. Untuk, kalau dulu SSM, bantu operasi ni N11, N14, N16, N18. Tapi SSPA nanti dia akan tukar gelaran dia, panggil pembantu khidmat am. Grade-nya pun grade H1, lain sikit lah, lagi congek lah berjalannya. Tapi walaupun dia pembantu operasi, tapi kita tengok dia punya gaya semangat kerja lain. Kita tanya, encik kerja di mana? Pembantu operasi. Oh, saya kerja pembantu operasi di High Commission of Malaysia di London. Kan lain, congek dia tu lain. Walaupun kerani, tetapi kerja di London. Dia tak ngaku dia pembantu takbir. I am an administrative assistant. Administrative assistant to the High Commissioner of Malaysia to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Bila dia taruh memperkenalkan diri. Kalau borok which is ya, which is so thank excuse me, you know, which is you know, well, which is I mean which is ya. Ingatkan borok dengan PTD grade 41 dah. Ni tahu dia orang London ni marah pula ceramah ni. Ni contoh bagaimana prestisnya tempat kerja menjadikan kita gairah bekerja. Padahal jawatan yang sama, grade yang sama, kerja di pejabat lain. Veterina masalahnya, contoh. Kerja di pejabat daerah masalahnya, lain. Dia punya leweh jalan dia tu lain. Ada orang jawatan PDRM, Kopra,
Kopral ni berapa calik? Satu calik tak? Kopral. Kedua calik, kopral. Tapi walaupun dia kopral, cara jalan dia kita nampak, oh dia ni hebat betul, macam sarjan. Abang kerja di mana? Saya orderly sarjan kawalan keselamatan Istana Negara. Dia sebut Istana Negara pun Istana Negara. Lain. Bukan macam kita Istana Negara. Tak, Istana Negara. Dia sebut Istana Negara. Orderly sarjan, you know. Macam gini. Okey, keluar kita. Lain. Kadang jawatan pembantu pejabat, rendah je, tapi pejabat Tuanku Sultan. Walaupun pembantu pejabat, kerja pejabat Tuanku ni lain. Sebab itu kita tengok ada orang kerana prestij tempat kerja dia jadi semangat kerja. Saya dulu kerap jumpa dengan orang PDRM, dia kursus attaché pertahanan keluar negara macam-macam. Jadi baraklah tanya, kenapa orang dalam polis ataupun tentera dia ada SOF, Special Operation Forces. Kalau dalam tentera dia ada JJK, grup gerak khas, Paskal apa semua tu lah. Kalau dalam polis dia ada Senoi Prak, dia ada 69 Komando, dia ada UTK. Saya tanya, kenapa ramai orang nak masuk UTK, Senoi Prak atau 69 Komando ni? Apa sebab? Adakah gaji mereka besar? Tak. Bukan soal gaji, prestij, simbol pasukan mereka. Dan nak masuk tu bukannya senang. Berapa ratus yang masuk, berapa puluh je yang keluar, kadang belas-belas je. Susah. Saya di Pahang, alhamdulillah, beberapa tahun lepas, timbalan ketua polis Pahang, timbalan CPO, dia adalah hero jenalik, komandan kepada 69 Komando, Datuk Razak Yusof. Satu-satunya orang yang masih servis ada SP. SP ni pingat tertinggi Istana Negara. Dia kalau masuk istana duduk besar pedetun lagi. Depan pedetun lagi. Allowance 2,500 sebulan. PGB baru 1,500 kalau tak salah. Dia 2,500. Tapi zuhud lah, la ilaha illallah. Zuhud sangat, baik, menghormati, salam tunduk dengan siapa-siapa, bukan kita je, dengan siapa-siapa, baik orangnya. Dia banyak cerita lah tentang 69 Komando. Bukan senang nak masuk, tapi kenapa orang sanggup bersusah payah? Prestij. Lepas tu kita tengok kadang orang kawalan rapat Tuanku ke Perdana Menteri ke, kita tengok UTK yang mengiring tu kan, hari kemerdekaan ke apa, kereta tak ada berhenti, terjun dah kejar pintu ke kereta Tuanku. Kadang saya kalau di Pahang, saya tanya, bang, berapa hidup ni tak ada Tok Mak Nino? Ini bukannya Palestin apa, sambutan maulid peringkat negeri je pun. Berapa nak terjun, oh macam buat lorat gitu ngapa? Tak boleh ustaz, prestij. Dia tu sanggup mengguling-gulingkan diri dia kerana prestij. Menyakitkan badan, kenapa? Tak. Ini Maslow kata ada orang sanggup selok bekerja kerana prestij. Padahal kalau diturun elok pintu tu sama je. Kadang dalam istana, tuan-tuan kalau masuk istana, Tuanku kalau berada di Balai Rom, bersemayam atas singgasana dia, kiri kanan ni ada dia punya Odikong dia lah, Adikong, ADC dia. Dan kalau istiadat di negeri-negeri, dia ada ulu balang dia. Ulu balang ni tuan-tuan puan-puan, letak pedang tu atas bahu. Bayang istiadat berapa jam. Dia boleh duduk begitu, bukan duduk berdiri. Keras begitu. Kita hok nunggu orang ngambil pingat, kita tak ngambil, tetamu menengok seorang ngambil pingat. Kejung kaki ni bila lah nak habis la ilaha illallah. Lama 2 jam. Kita hok duduk ni pun renyah. Bayangkan dia boleh berdiri tegak. Tegak-tegak. Macam mana dia boleh buat? Saya kadang tanya juga, bang, macam mana boleh berdiri lama? Prestij. Prestij juga. Semua prestij. Baik itu tuan-tuan, walaupun orang kata, ngapa orang beri kerja gini? Prestij. Kena jawab gitu, prestij. You know, LHDN, prestij. Ada juga orang dia bangga kerjanya tak prestij mana, syarikat tak tara mana, tapi office dia comel. Ada. Contoh dia kerja biasa je, tapi office dia dekat bangunan Merdeka 118. Oh lain, congek dia lain.
Office kat KLCC. Pada jawatan teruk pada kita kadang tu. Tapi office KLCC. Atau office-nya dekat The Exchange 106. Tapi kita, cik kerja mana? Dekat masjid. Mana? Sebelah masjid tu. Ialah mana? Masjid besar Jalan Duta tu. Oh, kompleks kerajaan Jalan Duta. Tak berapa nak jawab. Tam-tam bangunan tahun 75. Tak berapa nak jawab. Contoh. Ini contoh. Bangga je lah. Takkan nak tunggu bangunan lawa macam matrik. Sabarlah sikit. Dulu matrik pun tak mengaku kerja matrik sebelum bangunan dia lawa macam tu. Marah pula lah orang matrik ni kan. Miti je pun semua ya. Tak, benda tu ada kaitan. Kalau orang Cina, rakan-rakan kita, masyarakat Tionghoa, tempat kerja ni dia ada feng shui dia. Bukan boleh main pacak-pacak je bangunan ni. Lepas tu nak buka kedai, nak buka pejabat, dia ada tok bomoh dia. Cek dulu mana sesuai. Antara tempat dia mengelak sekali, pejabat depan kubur lah. Kalau depan kubur memang teruk lah, dia kata. Bahawa banyak bangunan kerajaan depan kubur. Banyak tuan-tuan yang kena cek balik. Jadi itu faktor kedua, kata Maslow, prestige. Ada juga orang kerja ni kata dia kerana faktor minat, seronok dengan cinta. Sebab itu dalam pekerjaan kita sekarang, kita kena ingat, kalau kita minat, kita akan jadi tekun. Working hard for something we don't care about is called stress. But working hard for something we love is called passion. Kalau kita bekerja untuk benda yang kita tak percaya, tak peduli, kita dipanggil stres. Tapi kalau kita bekerja untuk sesuatu yang kita cinta, itu dipanggil passion, kegairahan. Do what you love, love what you do. Orang kalau minat kayuh basikal, pantang hari cuti. Dia gohek basikal, gohek faham nak kayuh lah. Dia kayuh basikal daripada Kuala Lumpur sampai Genting Highland, Gotong Jaya kat Seri Malaysia. 3-4 orang kayuh basikal. Luar biasa sekali. Apa sebab dia boleh buat begitu? Minat. Padahal itu hard working untuk satu benda hak tak ada apa-apa pun. Setakat ni selesai kat rumah boleh. Basikal kayu pasang YouTube habis satu cerita Piramli sambil kayu basikal gitu. Tak, dia minat. Kalau minat, segala-galanya diketepikan. Kesusahan, kepayahan, minat. Kadang minat dia tu tak sampai bermatlamat, dia nak kurus. Tapi tak kurus apa? Contoh. Nak kurus macam mana? Dari Kuala Lumpur sampai Dengke. Sampai Dengke kena nasi dagang pula dah. Lepas tu balik Kuala Lumpur. Bila kau nak kurus? Contoh. Cuba ajak orang tak minat kayuh basikal. Tak ndak dia. Bagilah dalil Quran boleh tak ndak. Sesungguhnya menjaga kesihatan. Dia ada kitab lain pula. Tak mesti kayuh basikal dia kata. Dia banyak kitab lain lagi. Ataupun contoh mudah, orang minat Hindustan. Dulu orang minat Hindustan, sekarang minat Korea lah kan. Dulu orang minat Hindustan, walaupun tak faham Hindustan tu cakap apa, zaman mak-mak saudara kita semua dah. Menengok tu 2-3 jam, boleh menangis, boleh gembira, boleh kejap. Ngapalah dia boleh masuk jiwa dia, sebab minat. Cuba ajak orang yang tak minat, baru mula menyumpah seranah, menipu lah cerita. Baru mula nipu dah apa? Tengok arrow nipu, sabar dulu. Orang yang minat dan cinta, dia akan terima penipuan tu seadanya. Dia tak kira sangat. Sap-sap saya lah dia kata. Macam minat Gusti, kita duduk kampung dulu orang hiburan tengok wrestling je. Wrestling tu memang taubat menipu, tapi suka je. Ultimate Warrior, tahu dah dia nipu, suka je. Hulk Hogan, suka menengok. Tahu dah dia blow kita, tapi suka. Sebab minat. Kalau tak minat, tak adalah. Macam sini saya percaya dia kaki pancing. Sama Maju Jaya lah puan-puan dapat suami kaki pancing kena banyak bersabar lah. Saya tak adalah minat mancing, tapi kawan-kawan kaki mancing ramai. Luar biasa sekali. Geng-geng mancing ni kalau balik kampung pun bawa balik joran. Geng kalau kuat mancing, tengok longkang senyum. Dia senyum. Kita nampak kegembiraan dia bila balik kampung tu, sebab
Dia drop isteri, anak-anak, turun beg, salam mak ayah lebih kurang, tak ada lah, hilang dah. Mana dia hilang kita tak tahu. Hak kaki main Kuala bawa 9 kaki, hak main pantai 15 kaki punya joran. Hak sungai bawa 7 kaki. Ada hak joran udang, jumpa sungai terus lempar, bong. Bunyi saja batu tu jatuh ke dalam air, lempung. Senyum dah, senyum. Dia gembira betul bagi dia. Bunyi, plup, suka dah. Masa melawan ikan tu, melabu kan, putus. Alamak, dia balik cerita memang besar lah ikan tu. Besar tu aku lawan. Tak, betul tidak. Tak, kita nampak di mata dia kegembiraan. Kenapa dia boleh gembira? Minat. Saya opih di Pekan, rumah di Kuantan. Berapa tahun? Daripada tahun 2000 berulang. Jadi berulang. Dia kalau dekat penjara penuh tu, kiri kanan tu adalah longkang, parit gitu je. Orang suka cari ikan, mancing situ. Dia jalan Kuantan Pekan tu, ada musim kemarau, dia terbakar situ, dia tanah gambut, berasap. Kalau geng kaki pancing, dalam asap tu dia duduk lagi. Dia pakai macam UTK tu, duduk dengan spek duduk gitu. Kadang fikir, pagi kita pergi office, dia dah ada geng dia seberang sini. Balik petang kan dia pindah seberang sana. Dalam hati, kenapa dia sanggup? Minat. Padahal bukan tak ada duit, pakai helak pula ke? Dia minat. Sebab itu mari kita bertanya, agaknya kita ni tak ada gairah bekerja. Kita tak minat kerja kita agaknya. Kalau tak minat, berhenti je lah. Asal paksa-paksa ke diri. Macam Hindustan tadi, tak minat tak payah tengok, la ilaha illallah. Tapi untuk seronok, seronok ni dia boleh develop. Minat payah. Seronok bekerja boleh develop. Kata pakar-pakar motivasi, keseronokan dia dibawa daripada rumah. Sebab itu digalakkan kita sebelum pergi kerja, digalakkan untuk memeluk anak isteri. Sebab aura pelukan, dia ada satu yang tak tahulah, kita tak kerti nak cerita dari segi saintifiknya, tapi dia memberi kesan pada kegembiraan. Contoh, tuan-tuan esok nak pergi kerja pagi-pagi, salam dulu isteri dengan anak. Jangan sibuklah kait semayang tu, nak semayang duha lah macam-macam. Bukan opis tak ada air, bukan terjun sungai, ambil wuduk, la ilaha illallah. Lain-lain orang puan, dia nak buka bedak lagi, make up susah. Kita apa masalahnya? Dia isteri di rumah, ataupun salam ni boleh je jamak takdim dulu, salam tak ada masalah. Mana pukul 6 suku tu salam dulu. Kita salam dulu 7.30 kan tak payah salam pun boleh juga. Sebab nak jaga air semayang, baguslah, besar pahala. Jadi kita bila salam tu, jangan salam muah-muah je. Peluk sekuat-kuat hati, peluk. Oh, macam tak berjumpa dah. Jangan main-main tuan-tuan, kita ni ajar maut di tangan Tuhan. Mana kita tahu nyawa kita. Jadi baiklah peluk siap-siap. Peluk sekuat-kuat hati. Dengan anak-anak, salam apa? Salam. Ya, salam. Kita akan pergi kerja dalam keadaan happy. Walaupun traffic jam, walaupun hari tu ada orang pencen bawa kereta atas jalan, bawa 60, lane kanan. Contoh. Dia boleh pantau cucu. Dia duduk lane kanan, dia tak perasan, dia ingat lane kiri. Tapi kita akan jadi relax sebab kita starting kita relax. Tapi kalau daripada rumah berantakan, nyumpah seranah, maki hamun, gerbuk pagi-pagi, cari ni tak jumpa, cari ni tak jumpa, kita akan bawa kemarahan itu sampai ke tempat kerja. Sampai security tu lambat sikit, memang kenalah. Parking pula ada orang blok. Dia sentiasa berangin. Sampai masuk office apa semua. Maknanya minat, cinta dan juga keseronokan dia boleh dibuat daripada rumah. Dia kerja seronok tak seronok ni kita kena terima kenyataan lah, office politics. Saya melihat begini, kadang-kadang kita berhadapan dengan pekerja yang macam-macam perangai. Itu juga boleh memberikan kesan kepada tegang urat leher kita ni. Saya menengok kalau kita bekerja dengan bos, ni bukan cerita bos ini, mana-mana contoh di mana-mana sajalah. Dia kalau kita berhadapan dengan bos, ketua yang macam-macam kerenahnya, maka kita kalau tak pandai mengurus atau kita kerja kerana paksaan, kita akan stres. Saya melihat kalau bos-bos ni dia ada macam-macam jenis.
Ada bos yang saya panggil management by fear. Ada. Dia kalau bekerja, dia akan buat muka sebengih-bengihnya. Macam muka mau pasar. Tak tengok lagi mau pasar. Baguslah tuan-tuan tak ada anak kecil. Nampak tak ada anak kecil. Macam Lion King muka. Garang begitu. Dia akan buat muka bengih di hadapan staff dia. Dia langsung tak nak senyum. Padahal di kalangan kawan dia yang pak lawak nombor 1 sebenarnya. Tapi tak tahu depan budak office dia buat muka garang. Orang semua takut. Semua tu dia terpaksa buat kerana dia mahukan supaya anak buah taat kepada dia. Sebab ada orang dia merasakan kalau anak buah gementar pada dia, anak buah tu akan lakukan semua arahan dia. Dia akan marah staf di hadapan staf lain untuk membuat staf lain gerun kepada dia. Saya pernah jumpa dulu ada bos campur file. Pernah masa tempat kerja saya dulu. Kayaknya pegawai juga yang buat kesalahan sikit lah. Ada borang tuntutan tu dia ada isi salah. Depan kita orang lempar, terabur habis surat semua macam-macam. Saja dia lempar je supaya kita orang yang lain ni jadi takut. Sebab yalah style dia itu. Tapi orang macam ni saya ingat yang mengamalkan management by fear ni selalunya tidak bertahan lama. Sebab dia mempunyai tahap stres yang tinggi, kemungkinan dia meninggal awal. Sebab lambat laun anak buah akan tahu juga kepincangan dia dari segi pengurusan. Dia menutupnya dengan jekau-jekau orang. Tak ada apa pun yang dia boleh buat. Dan orang macam ni kalau pencen, orang berselisih di pasar malam, orang U-turn jauh lah. Orang U-turn jauh, tak nak berselisih dengan dia. Buat-buat tak nampak, terus jadi artis pegang telefon cakap kan artis kan suka pegang telefon kalau kat pasar malam. Satu, tak payah stres lah, esok dia meninggal selesai masalah. Yang kedua, bos ni ada management by delegation. Management by delegation ini, apa juga yang berlaku, apa juga arahan atau yang dia terima, dia akan delegate pada orang bawahan. Pakar tai chi, number 1 kung fu. Wow. Zah. Tak ada benda dia kena buat. Tai chi. Dia langsung tidak melakukan apa-apa kerja, hanya jadi postman saja. Dan orang tengah. Kerja dia manage saja. Ni contoh saja. Dapat arahan. Tik. Sila buat. Next. Buat baik-baik. Benda buat dia je. Semua orang buat. Ini contoh. Dia orang macam ini yang suka delegate yang buat kerja yang tak sepatutnya, maka kita akan nampak ketidakcekapan dia. Dan anak buah akan bertanya, macam manalah dia naik pangkat? Orang akan tanya, takkan dapat lalu tu koda, kita pun tak apa. Mesti ada benda ni. Mak agaknya. Ada orang naik pangkat tuan-tuan, mak dia tolong, ada. Itu saya tak nafi, ada. Mak dia kulu kili naikkan pangkat anak dia, ada. Ada pula yang ketiga, jenis management by consensus. Consensus ni, boss style ini, hobi dia panggil mesyuarat. Dia tak boleh buat keputusan melainkan bincang. Walaupun decision tu decision yang kecil saja, tapi dia tetap nak bincang kerana dia sendiri tidak cukup ilmu, tidak cukup pengalaman atau tak ada confident. Sebab itu jangan jadi calon payung terjun, masuk jawatan yang awak tak pernah tahu daripada bawah. Satu kerja pula kita nak dengar taklimat daripada orang bawah. Semua decision dia nak orang berikan buah fikiran. Dia dengar, ada masa dia setuju, ada pun dia tidak setuju. Setiap hari kadang-kadang dia panggil meeting berkali-kali untuk dapatkan kepastian satu-satu keputusan. Masalahnya bila dapat konsensus, dia akan beritahu kepada orang lain atau orang atasan, keputusan itu datang daripada dia. Ini yang kita tak daya. They got the name, we got the blame. Oh, sedap langkah. Tapi sabar. Tak lama juga hayat orang macam tu. Tak lama.
Ada juga orang management by autokratik. Management by autokratik ini dia memegang semua kuasa dan membuat keputusan bersendirian tanpa berbincang langsung dengan subordinates. Kalau keputusan itu diberi pada staff, dia harapkan supaya semua kerja dibereskan dengan cepat tanpa soal. Orang pun terbingung-bingung, bila pula dia bincang benda ni. Ada pesen begini. Autocratic manager ini, dia suka menggunakan fear. Dia suka menakutkan. Dia suka menggunakan guilt, rasa bersalah kepada anak buah. Dia suka shame, malukan pada anak buah. Ini senjata utama dia lah untuk dia nak tunjukkan bahawa keputusan dia yang terbaik. Orang jenis gini juga dia suka micromanage. Dia akan menyiasat setiap gerak-geri staff, sama ada staff ni ikut cakap dia ataupun tidak. Dia kalau dalam pejabat ni, untuk makluman ketua-ketua sekalian, anak buah ni jangan percaya sangat. WhatsApp group official itu main wayang je. Dia ada satu lagi WhatsApp lain, WhatsApp underground, yang itu kita tak ada dalam tu. Kerja dia ngata kita je. Dalam grup yang satu lagi hot official, munafik semua tu. Oh, dia punya taat bos luar biasa. Okey, saya ingat bengek bos, terbaik bos, terbaik. Hantar jari gegar-gegar. Janganlah percaya. Dia grup underground satu lagi tu, kerja je lintang kita. Bos ni gila kamunya, tak jadi ingat kita tak ada kerja lain. Macam mana kita tahu dia ada dua grup? Salah tingkap. Salah tingkap. Dia hantar dalam grup official, padan dengan mukanya. Tak dan delete. Bos tu memang jenis melenggek dalam telefon. Ternampak. Delete dah, terbaca lah dah. Sebab itu kepada ketua-ketua, saya cadangkan tuan-tuan, bela tali barut. Tali barut ni boleh dibela, tak ada masalah. Janji minum pagi ditanggung, makan tengah hari, bukan rasuah dah. Kerja kau duduk dalam tu, sampaikan supaya kita boleh buat pembaikan. Pembaikan. Tapi tak, anak buah ni, tuan-tuan sempurna macam mana pun kena hentam. Sempurnalah macam mana pun, bawa lah teori manager kena bawa perangai Nabi. Nabi pun kena hentam. Dia kalau boleh tak tahu apa yang dia nak, kita pun tak tahu. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Itu jenis management by autokratik. Tapi ada juga bos jenis management by laissez-faire. Laissez-faire dia sedap tuan-tuan. Laissez-faire ni style orang kampung. Ikut engkau lah nak buat apa. Kau jangan sakit kepala aku sudah. Kau buatlah. Janji sampai sasaran kita. Ada orang suka bos pasal begini. Tapi masalahnya sampai satu peringkat, dia dengan staff ni hands off sangat. Masalah akan timbul adalah tak ada penghormatan daripada anak buah. Anak buah tak respect lah kita sebagai ketua. Sebab anak buah merasakan bahawa semua kuasa kita berikan pada mereka. Kita menjalankan kerja di pejabat ni guna auto mode. Macam autopilot. Tekan switch, ikutlah ketua-ketua masing-masing. Jalankan layak lillahi ta'ala. Tak boleh begitu. Ketua dia kena lead. Dia kena tunjuk arah kiri, kanan, straight, berhenti dan sebagainya lagi. Apabila bos mempunyai management by laissez-faire, banyak ketika kita dipermainkan oleh anak buah kita sebab kita dah beri 100% kepercayaan pada dia. Kadang dia lipatnya kita. Gaya beres bos tu beres. Tak siap juga. Bila nak buat, beres bos! Kita pun biar, tak follow up, tak tanya, tak apa. 3 bulan tak siap. Nak marah sekarang, hari-hari main bowling dengan dia, kayu bersikai dengan dia, pergi karok dengan dia, dah tak boleh nak marah padan muka. Jangan laissez-faire sangat. Tapi dalam konteks LHDN, saya sendiri menengok, ini bagus. Dia management by objective and reward. Oh, ini yang first class. Kita kerja ada objektif. Style ini banyak dipraktikkan oleh organisasi yang result oriented. Macam tuan-tuan kan result oriented. PPZ result oriented. Dia orang ada target apa nak sampai. Tapi ada jabatan yang memang tak ada, dia tak kisah sangat. Allah Ta'ala je lah yang beri pahala pada kami ni. Dia tak ada orientasi apa-apa.
Jadi setiap staff kita berikan objektif setiap tahun untuk mereka nak capai. Dan ada ganjaran diberikan kalau objektif tercapai. Jadi orang akan kerja secara seronok, orang akan kerja secara bersemangat. Tapi satu saja kelemahan, everybody work for themselves. Kita akan bawa budaya kerja bersendirian. Kita akan bawa budaya kerja yang mana kita panggil dia agak silo sikit dari segi bekerja, sebab masing-masing nak achieve dia punya goal masing-masing. Lalu kita tidak bekerja secara berpasukan dan anak beranak. Artinya tidak ada yang sempurna. Tapi kalau tanya pada saya, bagaimanakah kita nak mencapai keseronokan dalam bekerja? Bekerjalah kerana nak mencari barakah, cari berkat dalam hidup.